Okay, kita tengok apa ada di Keluang Mall Kali pertama menjejakkan kaki ke Keluang Mall. Kita tengok apa ada di Keluang Mall. Nampak macam menarik juga guys Kalau di JB kita dah biasa. Kita tengok di Keluang Mall ni apa ada. Apa yang kita boleh terjah di Keluang Mall. Ni. Bukan naik atas. Dia beli tuala tu. Nak makan sangat dah. Sultan. KFC. Sini ada ATM semua. Ada 7E. Ada Sport Direct. Kita nak cari tuala je guys. Dapat tuala. Kita keluarlah. Rasanya tak ada barang basah. Beli kat kedai runcit lah. Ambil. Bukan cari tuala dulu. Cari barang basah dulu. Kita mencari tuala dulu. Ada Antioni, Forest, biasalah. Jenama-jenama kat sini Macam di Raup juga. Kiko, Kiki Lala. Dapat yang selesa sikit anakku ke tuala. Yang lembut-lembut. Yang tak serat air tak nak lah. Yang mahal yang elok. Oh, dia hypermarket. Dia semua ada. Barang basah, barang kering, baju semua ada. Tengok dia punya mesin dia pun lama lagi guys. Komputer lama. Dia punya komputer pun tak upgrade lagi Punya lama. Oh, jumpa dah tuala yang elok-elok. Sebab memnya tertinggal tuala. So kita kena beli tuala lah. Terpaksa lah. Kita akan basuh dulu. Pegang dulu. Lah. Kita sekarang berada di Keluang. Keluang ni bandar yang besar juga. Tapi kita nak expect pasaraya yang besar-besar. Tak ada lah. Ada juga yang besar. Tapi dia tak ada model. Saya tengok komputer tadi. Komputer lama lagi. Dia punya mesin tu. Dah kuning dah. Macam zaman saya sekolah tu. Jadi kita akan pilih tuala. RM31. Lap air ni. 26. $29. Yang tu je lah yang paling mahal. Oh, ada. 36. Dia rasa lembut tak? Apa? Lap air tak? Okey. Ni 31. Nak ambil warna apa? Jumpa yang elok. Hijau. Hijau ke biru?
Siapa kata tak ada yang elok? RM55 you bagi kualiti. Ambil makanan aku ya. 55. Lagi lembut tak kualiti kain dia? Harga mahal lagi 20. Rasa sikit, layan. Okey. Ni di mana? Di Keluang guys. Di Keluang. Rakaman kita di Keluang Mall. Ada banyak jugalah. Besar banyak juga. Kita tengah memilih. Saya tak nak yang original, campur-campur lah. Jemu, saya nak yang mangga tu. Campur-campur, aduk. Banyak. Ada peti, bukan ada peti. Oh. Oh, dia perli pula. Dah lah orang yang belanja. Kudak-kudak. Lepas tu baru rebus kudak-kudak. Oh, tolak ke depan. Lepas tu yang saya heran, kenapa nak tolak balik garam? Takut tak bergaram kita. Nak goreng-goreng ke tak? Goreng tak cukupnya. Goreng. Nak goreng apa? Nak buat besar-besar pula. Rasa minyak tu je kita. Goreng kering je lah. Goreng ikan bilis pun tak cukup tau. Ada nak goreng-goreng, nak goreng mi. Tak goreng macam mana nak makan? Biasa kalau aku menggoreng pun bawa botol kecil tu juga. Ikutlah. IQ sedang nak naik bot je. Garam you tinggalkan? Kan takut lupa. Kenapa you tinggal lagi tu garam? Dah bawa dah botol lah itu. Mucuk? Kenapa nak tinggal garam tu? Nak sayang ke? Ini paling penting ni. Tak ada garam, tak ada rasa. Ada api lagi sedap. Sardin ada. Saya tanya, kenapa nak tinggalkan garam? Sebab nak beli baru. Hai, kau nak jimat Kita dah siap. Kita nak bayar.
Kotor lah tuala kesan makanan. Kan nak basuh tu. Nak pakai terus kan? Dekat mana lagi pasar basah dek? Pasar basah. Ya. Kita basuh. Masa ni semua tutup. Oh, Masuk 8 tu je. kat depan ni? Oh. Sebab sini tak jual ikan semua dah ya. Yang pasar raya macam ni je dah satu. Kami satu. Konsep ada. Oh, konsep. Okey, okey. Ada air konsep. Boleh cari udang kat air konsep. Kita tengok berapa hasil kerugian hari ni. Troli boleh bawa tolak sampai parking kan? Boleh tolak sampai parking troli. Boleh bawa tolak sampai parking. Sampai tempat parking.